Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق رسول صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat kita bersama-sama dalam satu program Jom Mengaji, anjuran unit Halwal Islam UiTM Cawangan Sabah di dalam slot yang saya bawakan dalam slot Tahsin Al-Fatihah. Ya. Bersama saya di sini ada dua orang murid yang kita jemput. Yang pertama sekali adalah Encik Suhaimi bin Haji Abdul Ghaffar daripada unit kesihatan UiTM Cawangan Sabah. Dan yang kedua, Muhammad Nazri bin Haji Hamid, bahagian polis bantuan UiTM Cawangan Sabah. Jadi insya-Allah dalam masa yang singkat ini, lebih kurang setengah jam, kita akan berkongsi dan juga memperdengarkan kepada hadirin sekalian tentang surah Al-Fatihah. Di mana surah Al-Fatihah ini, untuk makluman dan sebagaimana yang kita tahu adalah satu surah yang kita panggil Ummul Kitab ataupun ibu kepada surah-surah di dalam Al-Quran. Ya, kenapa kita sebut dia ibu kepada surah-surah dalam Al-Quran? Sebab surah Al-Fatihah ini adalah surah yang wajib kita baca ataupun kita bawa di dalam solat fardu kita ataupun solat sunat kita. Jadi mau tidak mau dalam diri kita tidak mau belajar ataupun mau belajar tentang Al-Fatihah, wajib kena belajar dan paksa diri kita untuk belajar Al-Fatihah. Ya, sebab apa? Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan apabila mati seorang anak Adam ataupun seorang manusia meninggal, maka tidak benda yang pertama sekali akan dihisab ataupun dikira oleh Allah Subhanahu wa taala adalah solatnya. Ya, solatnya. Maka itu wajib sesiapa pun di atas muka bumi yang bergelar manusia wajib untuk belajar Al-Fatihah. Sebab kita gunakan dalam solat kita 5 kali sehari semalam. Solat tanpa Al-Fatihah batal solat kita dan tidak sah. Ya? Alright. Dan satu lagi hadis Nabi SAW, hadis yang tidak berapa sahih, kita panggil dia hadis dhaif lah ya. Namun hadis ini boleh kita gunakan untuk kita berhujah, untuk kita memberi pandangan berdasarkan hadis inilah ya, yaitu hadis yang berbunyi selalu kita dengar, solat itu tiang agama. Ya, solat itu tiang agama, makanya sesiapa yang menjalankan solat ataupun melakukan solat, maka orang itu tengah tegakkan atau dia menegakkan agamanya. Sebaliknya bagi orang-orang yang tidak solat ataupun tidak melakukan solat, tidak melaksanakan solat, maksudnya dia telah meruntuhkan agamanya. Begitulah seterusnya. Ya. Kemudian
Ada lagi satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita teruskan, satu hadis yang saya bacakan di awal mukaddimah kita tadi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu ataupun sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Dan kemudian apabila orang itu sudah pandai, contoh dia sudah pandai dalam Al-Fatihah, fasih dalam membaca Al-Fatihah, yakin dengan bacaan dalam Al-Fatihah, dia mengajarkan kembali kepada orang lain. Itulah sebaik-baik manusia yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, ya. Jadi insyaAllah tanpa membuang masa lagi, marilah sama-sama kita belajar dan sama-sama kita mendengar akan bacaan yang akan disampaikan oleh murid-murid. Saya panggil murid, ya, sebabnya bila kita jom mengaji, dia kena ada seorang murid, beberapa orang murid, dan ada juga dia punya ustaz, ya. Jadi seeloknya kita panggil dia murid, ya. Walaupun kemungkinan murid itu kawan-kawan kita, ya. Tapi bila kita di dalam satu pengajian, itulah kita boleh panggil kawan-kawan kita tadi itu sebagai murid lah, sebagai murid kita di dalam jom mengaji ini, dalam slot tahsin Al-Fatihah. Dan tanpa membuang masa, kita akan terus kepada surah Al-Fatihah, ayat yang pertama. Surah Al-Fatihah ini dia ada 7 ayat sahaja, ya. 7 ayat sahaja, bersamaan ataupun dengan bismillah sekali. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah satu ayat, dan seterusnya Alhamdulillahirrabbilalamin, ayat yang kedua, ya. Kemudian tahsin Al-Fatihah yang kita jalankan pada pagi ini dalam program ini adalah untuk kita mengenal dan mengetahui akan di manakah salah ataupun bagaimana kita untuk kita memperbetulkan bacaan dan juga sebutan dalam Al-Fatihah. Walaupun surah Al-Fatihah mempunyai 7 ayat sahaja, ya. Namun 7 ayat ini kadang-kadang kita hafal tetapi kita tidak tahu adakah yang kita hafal itu betul ataupun tidak. Jadi itulah wujudnya adanya slot tahsin Al-Fatihah untuk kali ini lah, ya. InsyaAllah. Jadi sebelum kita teruskan, saya akan baca daripada surat ayat yang pertama, dan murid-murid akan ikutlah, ya. Ikut sekali. Saya baca dahulu, kemudian murid-murid akan baca kemudian. Mengikut satu ayat ke satu ayat hingga ke akhir lah. Kemudian barulah kita tahsin ataupun kita mendengar daripada murid-murid kita membaca satu ayat ke satu ayat, dan kita akan betulkan di mana silap dan salah dalam ayat-ayat yang dibacakan nanti insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah ya bacaan surah Al-Fatihah yang kita kongsi dan dengarkan kepada anda. Namun kalau kita dengar apabila kita membaca dengan ramai ya, 2 orang, 3 orang, 4 orang, kita akan mendengar dengan bacaan yang betul. Namun apabila kita selidiki ataupun kita baca ataupun bertalaki dengan seorang guru, kemungkinan di situ ada salah sedikit sebanyak dalam kita membaca Al-Fatihah. Alright, jadi untuk seterusnya saya jemput ya Encik Suhaimi untuk daripada unit kesihatan UiTM Cawangan Sabah untuk membaca surah ataupun ayat yang pertama daripada Al-Fatihah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alright. Jadi untuk ayat yang pertama, kalau kita dengar, kira boleh kita gunakan untuk kita baca dalam Al-Fatihah, kita salat lah ya. Alhamdulillah. Namun ada sedikit yang perlu kita tekankan adalah huruf H di sini. Nampak ya? Dia dalam makhraj huruf dalam Al-Quran ada 2 huruf yang lebih kurang sama, yaitu H yang kita panggil H, maksudnya H pedas di sini. H. Al-Ha. Ya. Kalau yang Encik Suhaimi membaca tadi betul, namun dalam Bismillah tadi itu kurang dari segi H. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya H yang kedua tadi itu dia dengar kepada H bulat kita panggil. H. Ya. Macam mana beza dia? Antara H pedas dengan H bulat. H pedas apabila contoh dia kita makan pedas. H itulah pedas. Kalau H bulat, macam mana kita mau tahu H bulat? H bulat tu umpamanya kalau kita tengok orang yang contoh orang kaya dia ketawa macam mana? Ha. Dialah. Itulah H bulat sebenarnya. Jadi kalau orang ketawa ha tidak kena. Ya. Itu orang bilang gelak yang dibuat-buat. Kalau gelak yang sebenar H bulat tadi. Ada juga H bulat ini terdapat juga di dalam ayat dalam surah Al-Fatihah. Nanti kita sampai sekejap lagi. Alright, paham ya Encik Suhaimi ya untuk ayat yang pertama. Dan seterusnya kita jemput murid kita yang kedua, Muhammad Nazri bin Hamid daripada bahagian Polis Bantuan UiTM Cawangan Sabah. Boleh bacakan ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seterusnya Ar-Rahmanir-Rahim. Alright. Kita dengar saudara ataupun murid kita yang kedua Muhammad Nazri bin Hamid, begitu orang bilang dia punya sebutan makhraj hurufnya agak jelas ya. Agak jelas untuk sebutan huruf kalau kita dengar hanya ainnya agak jelas. Jadi apabila jelas, kita yakin dengan kita punya bacaan tadi itu betul. Bila
kita baca dengan betul, yakin, datang situ satu keikhlasan apabila kita solat, keyakinan kita yang solat kita itu kita baca dengan betul, solat kita itu kita yakin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sampai begitu sekali apabila kita tahu bacaan Al-Fatihah kita tadi itu betul, sebutan panjang pendek dia betul, akan melahirkan, akan datang sendiri keikhlasan dan keyakinan kita bahawa solat yang kita jalankan atas perintah Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Alright, Encik Suhaimi. Saya silakan dengan ayat yang keempat ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Alright. Untuk Maliki yaumiddin, dia punya maksudnya huruf-huruf ataupun makhraj huruf yang terdapat dalam ayat ini tidak berapa mencabar ya sebenarnya, dan ayat huruf-huruf dia begitu senang untuk orang-orang ataupun yang macam kita ni untuk sebut ya, walaupun kita bukan dari kalangan bangsa Arab ya, namun kalau ayat yang keempat kita tengok ma senang kita sebut, la senang kita sebut, ka senang kita sebut, semua senang kita sebut. Sebab itu kebanyakan ataupun ramai di antara kita bila kita baca ayat yang keempat ini, kesalahan yang terdapat dalam ayat ini tidak banyak ya. Cumanya kita kena tekankan apabila ada bentuk syaddah ataupun sabdu di antara mim dengan dal, ada sabdu ya, kita tengok di situ. Kalau bahasa kitanya dia punya tanda huruf dia macam W. Itu kalau dalam bahasa Arab dipanggil syaddah. Kalau kita sabdu, kita belajar sebelumnya sabdu, itulah dia yang macam W ya. Maksudnya kalau ada tanda bacaan yang ini, kita disunatkan untuk tekan sedikit ya. Contoh dia Maliki yaumiddin, middin, ditekan sedikit. Begitu juga dengan ayat-ayat yang lain. Contoh dia Bismillah, mim dengan lam ada sabdu, ada syaddah dipanggil. Jadi ditekan sedikit supaya bacaan kita itu bunyinya seperti Arab-Arab lah ya. Namun kalau kita baca biasa pun betul. Bismillahirrahmanirrahim. Betul, tidak ada masalah. Untuk kita yang orangnya lidahnya bukan lidah Arab. Ya. Jangan sahaja bila kita sebut tadi makhraj huruf tadi itu lari sebutannya. Ya, maksudnya kalau ra baris atas bunyi dia ra. Tapi ada setengah masyarakat kita dia akan sebut ra. Ra baris atas ra. Kalau kita tengok amati betul-betul huruf dia ra. Sebutan dia pun memang ra sudah. Bukan dia punya huruf tu ra. Ra. Dan bila kita baris atas dia akan bunyi ra. Ra. Dia tidak akan jadi ra. Alright? Jadi itu kena tengok betul-betul lah ya. Okey, Encik Muhammad Nazri ya. Sila baca ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Sebutan makhraj huruf yang kalau kita panggil boleh kita buat ataupun kita suruh untuk menjadi imam ya. Maksudnya kalau di rumah memang kita jadi imam. Kita sebagai suami kena jadi imam untuk isteri dan anak-anak kita. Namun kalau sebutan macam yang Encik Muhammad Nazri bacakan tadi, boleh dan layak sudah untuk kita jadi imam kepada makmum-makmum di luar daripada rumah kita. Maksudnya kalau imam tiada, contoh imam uzur kah, MC kah, jadi Encik Nazri ada di situ, Encik Suhaimi ada di situ, boleh tawarkan diri untuk menjadi imam.
Bila kita tawarkan diri menjadi imam, maksudnya makmum yang lain akan dengar kita punya bacaan. Bila dengar bacaan daripada kita, oh rupanya uh, Encik Nazri ataupun Encik Suhaimi ni boleh menjadi imam. Itulah ya. Dan orang tahu yang orang akan berfikir yang kawan-kawan kita yang lain tidak akan memperlekehkan kita dengan bacaan yang kita ada. Ya, malah kita boleh ajarkan kepada kawan-kawan kita yang tidak berapa berkemampuan. Kalau kita tengok ayat yang kelima ni, ya, ayat yang kelima ni sebenarnya banyak dia punya ayat-ayat yang selalu orang akan salah. Namun Encik Nazri tadi berjaya membaca dengan baik sekali ya, baik sekali dengan makhraj dan juga panjang pendek dia yang begitu baiklah ya. Kita tengok di ayat yang iya dia ada sabdu. Yang saya tekankan tadi, kalau ada sabdu, kita kena tekan sedikit. Iyyaka dia ada ain. Kadang-kadang orang yang tidak belajar ataupun menghafal saja dia akan baca macam mana? Iyyaka na'budu wa kalau maksudnya dia akan beralih kepada alif. Bila orang lain yang kita baca orang lain dengar dengan bacaan kita, ini huruf lain ni dia baca ni. Maksudnya salah bacaan kita. Jadi di situ dua. Yang ketiga kadang-kadang orang akan baca Iyyaka na'budu wa salah. Dia panjangkan benda yang tidak ada. Alright. Nasta'in ain ya di situ. Alright. Jadi kena hati-hati dengan bacaan-bacaan yang mempunyai syaddah ataupun sabdu ya. Alright, Encik Suhaimi untuk sila baca ayat yang ke-6 insya-Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Alright, alhamdulillah. Sebutan makhraj huruf Encik Suhaimi juga boleh diguna pakai ya. Guna pakai maksudnya kita boleh guna untuk diri kita dan juga menjadi imam untuk keluarga kita dan jika tidak ada imam di kawasan itu bolehlah Encik Suhaimi menjadi imamnya insya-Allah. Namun perlu kita tengok di sini ayat ini banyak sekali dia punya makhraj huruf yang perlu kita tekankan. Yang pertama sekali adalah huruf ha. Ha bulat tadi yang saya sebutkan sebagaimana orang kaya dia gelaklah ya, dia ketawa. Ha. Itu bunyi dia. Ha bulat ya. Yang kedua sekali yang perlu kita tekankan adalah sebutan untuk huruf yang tebal. Dalam Al-Quran ada 4 makhraj huruf yang tebal perlu kita tekankan. Yang pertama sekali sad. Dia terdapat dalam ayat ini. Ihdinas sad satu. Ya. Yang kedua adalah dad. Dia kembar kepada sad namun ada titik di atas. Itu dad. Kalau dulu kita belajar dengan huruf dot, sot, dot, to, zo, betul. Dulu. Namun sekarang dia punya iqra baru dan sebutan pun baru. Dan cara ustazah mengajar pun baru. Kalau kita dulu zaman-zaman dahulu ya, Encik Suhaimi, Encik Nazri di kampung kita dulu kita akan belajar dengan ustaz yang boleh, namun kadang-kadang kalau orang ustaz dulu di kampung-kampung dia punya sebutan pun ke arah kita punya bahasa ya. Jadi alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sot, dot, to, zo, itu sebutannya ya. Namun sekarang alhamdulillah banyak sudah kelas-kelas mengaji, guru-guru pun semua dia, ustaz-ustazah dia pun agak terpelajar dan daripada pusat-pusat tahfiz kadang-kadang ya. Jadi itulah kelebihan di zaman-zaman sekarang ni
banyak guru-guru yang boleh kita cari untuk kita memperbetulkan kita punya bacaan dalam Al-Quran. Alright. Kemudian surah Ta. Ta mesti antara huruf yang tebal juga. Dengan za. Ada 4. Sad, Dad, Ta dengan za. Huruf ini lidah dia sama semua. Lidah dia sama semua, sebutan dia sama, cuma bila keluar daripada mulut kita dia akan jadi naik. Dia akan jadi sad, lidah dia. Tengok Encik Suhaimi ya. Kita mau sebut 4 huruf yang tebal ni lidah kita. Kalau lidah kita begini, yang di tepi ni dia akan naik ke atas. Yang di tengah ni dia akan melengkung. So, lidah kita ni dia akan naik sini, di langit-langit, dan di tengah dia akan melengkung. Sad. Sad. Di hujung dia nanti bila sad kan, lidah hujung kita dia akan bersentuh dengan belakang gigi kita di hujung, di bawah sekali hujung gigi kita. Tetapi kita sebut tu dia tidak melekat. Dia macam sad. Nampak? Itulah sebutan yang betul untuk makhraj huruf yang tebal. Jadi sebutannya kita tengok ayat yang ke-6. Ha. Kadang-kadang ramai yang akan baca kan? Ihdinas sirata ihdinas siratal tal mustaqim. Ya. Alright? Boleh ya? Okey, seterusnya untuk ayat yang terakhir ya, yang ke-7. Ini pun banyak makhraj huruf yang perlu kita ambil kira. Dan wajib untuk kita belajar. Ayat ni saya akan bacakan dan kita tengok sama-sama ya. Alright? Kita potong sedikit demi sedikit untuk kita fahami dan juga kita belajar. Alright? Sa tebal. Siratal ladzi dza. Tengok. Dalam makhraj huruf ada 2 huruf yang kita sebut antara 2 gigi. Gigi kita macam ni, dia di antara sini. Yang pertama sekali adalah fa. Fa yang kita belajar dengan alif, ba, ta, sa. Kalau kita sebut dengan sa, maksudnya huruf itu adalah sin. Sa. Sin, baris atas bunyi dia sa. Kalau sa yang kita belajar, titik 3, bila baris atas bunyi dia sa. Sama. Maksudnya apa beza dia? Sebutan tadi, sa tadi yang kita belajar adalah di antara 2 gigi. Begitu dengan huruf di sini, siratal ladzi dza. Kalau kita dulu belajar huruf ini adalah zal. Zal. Ya. Dan ramai juga di antara kita punya staf-staf yang berada di UiTM Sabah, cawangan Sabah juga mempunyai ataupun apabila kita perdengarkan bacaan surah Al-Fatihah, mereka akan membacakan dengan sebutan belajar yang guru yang lama. Maksudnya dia akan baca siratal lazi. Tidak salah, ya, betul sebutan tadi itu, namun dia mesti tidak lebih takrir dia, ataupun dia punya panjang zi tadi itu tidak lebih. Bila kita baca siratal lazi, totally batal salat kita. Sebab dia akan berganti dengan huruf zai. Perlu kita ingat ya, Encik Suhaimi dengan Encik Nazri, ada 2 kesalahan di dalam Al-Fatihah sebelum kita teruskan ayat yang terakhir. Yang pertama sekali adalah kesalahan yang boleh dimaafkan. Boleh dimaafkan, contoh dia yang inilah. Ya, yang ini
Siratal lazi boleh dimaafkan. Sebab apa? Kita adalah bukan di kalangan orang Arab yang asli. Ya, kita adalah orang Nusantara. Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, semua kadang-kadang sebutan dia sama. Siratal lazi, tidak boleh sebut za. Ya. Jadi apabila kita tak boleh sebut za dengan betul, betullah itulah sebutan kita yang betul. Siratal lazi, ya. Namun lahja Arab sebutan yang betulnya za. Ini huruf apa? Dal, zal, zal. Da, za. Dua huruf saya sebut tadi yang kita belajar. Yang pertama fa. Fa membezakan dengan sa, ya. Fa dengan sin, itu beza dia. Kemudian ini zai dengan zal. Zal dengan zai. Dua huruf. Jadi kena tengok betul-betul. Kalau kita tidak boleh sebut dengan za, siratal ladzi tidak boleh sebut, memadailah sebaik mana yang kita baca. Siratal ladzi. Okey. Cukup dan betul. Jangan saja kita lebihkan siratal ladzi, ya. Kalau sudah kita sebut begitu, batal kita punya Al-Fatihah tadi itu, dan salat kita pun akan terbatal. Dua saya sebut kesalahan dalam Al-Fatihah. Yang pertama sekali, kesalahan yang boleh dimaafkan, seperti tadi itulah, ya. Yang kedua, kesalahan yang terang dan tidak boleh dimaafkan, menyebabkan salat kita akan batal. Al-Fatihah kita akan terputus. Yaitu apabila seseorang itu menambah baris ataupun dia ubah baris, ataupun dia terang-terang mengubah huruf tadi itu. Bila kita sudah betulkan, tapi dia ini lagi betul, saya lagi betul dari kau. Contoh, macam inilah, ya. Kita ajar orang yang lebih dewasa, ataupun kita panggil yang kalau bahasa kasarnya orang tua. Bila kita ajar, kita sebut yang dia baca yang sebelum ni siratal laji, ya. Siratal laji contoh. Jadi kita bilang, bang, bukan begini bacaan dia. Bacaan dia siratal lazi. Saya lagi betul. Saya bilang, itu bacaan yang sebenarnya. Saya belajar dari dulu. Maksudnya, kalau dia sudah berkeras begitu, batal surah Al-Fatihah. Sedangkan yang kita ajar tadi itulah adalah yang betul, dan orang bilang kita belajar dengan orang yang pandai, yang memang sudah tahu tentang Al-Fatihah. Alright, kita teruskan. Suratul ladzina an'amta. Coba ini Suhaimi. Suratul ladzi, satu kali. Siratal ladzina an'amta. Alright. Encik Nazri, coba. Siratal ladzina an'amta. Alright. Boleh, ya? Cara membaca Al-Fatihah dengan betul, ayat yang ke-7, ya. Siratal ladzina an'amta. Kita belum masuk lagi kesalahan dalam surah Al-Fatihah. Itu nanti kita bicarakan dalam slot yang lain lah, insyaAllah. Sebab ada 1001 kesalahan di dalam Al-Fatihah sebenarnya. Ya, daripada ayat pertama sampai ayat ke-7 yang kita tidak perasan. Bermula dalam Alham. Kadang-kadang orang baca Alham. Kemudian kita baca Alham, salah. Satu. Banyak. Kemudian kalau tengok tempat lain pun banyak. Jadi itu nanti di slot yang lain nanti kita perincikan. Alright? Kita habiskan dahulu untuk ayat yang terakhir, ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ikut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Jadi pokoknya ataupun isinya di sini adalah bacaan-bacaan yang kita belajar tadi menunjukkan yang saya jemput Encik Suhaimi dengan Muhammad Nazri menunjukkan bahawa anda berdua murid yang boleh kita katakan berpotensi untuk menjadi imam, ya. Menjadi imam bukan sahaja di imam dalam satu keluarga, namun kalau tidak ada imam ataupun kawan-kawan kita yang tidak berani untuk ke depan menjadi imam, kita harus ke depan lah, ya. Sebab apa? Bacaan Encik Suhaimi dan juga Muhammad Nazri adalah bila saya tengok dan kita berkongsi baik, ya, baik selaku sebagai orang Nusantara, orang Bajau pula tu, ya, orang Bajau dengan Encik Suhaimi Brunei. ya kah? Melayu Brunei. Melayu Brunei, ya. Kadang-kadang sebutan pun kalau macam Kadayan sebutan dia lain, ya. Lain. Encik Suhaimi, kemudian Bajau pun lain sebutannya. Bisaya pun lain. Banyak Bisaya pun lain. Maksudnya itulah kita kena cari ustaz-ustaz yang boleh mengajar kita dengan betul, sebutan yang betul, ya, supaya bila kita sudah pandai, kita nak ajar anak-anak kita nak ajar saudara-saudara kita pun senang untuk kita. Dan kalau ada saudara-saudara kita, anak-anak kita bertanya dengan kita, kita boleh jawab dengan mudah dan yakin kita jawab. Ini kadang-kadang ada ibu bapa bila anak-anak kita tanya, nanti sampai di sekolah kau tanya lah ustazah kau, tanya guru kau, banyak yang begitu. Jadi kita tak mahu bila anak-anak kita bertanyakan tentang Al-Quran ataupun mengaji, kita pun buat tidak tahu. Dan yang sebenarnya kita tidak tahu sebenarnya mau ajar, kan? Jadi itulah pentingnya dan wajib untuk kita belajar Al-Quran, ya, terutama sekali Al-Fatihah. Mesti kita kena betulkan Al-Fatihah. Jadi insya-Allah saya doakan moga-moga Encik Suhaimi, ya, dan juga Muhammad Nazri diberikan kekuatan dan seterusnya memperbanyakkan lagi bacaan-bacaan dalam Al-Quran, dan apabila sudah tahu bolehlah kita turunkan ataupun kita ajar dengan kawan-kawan kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang bila mereka akan bertanyakan soalan lah, tentang benda ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah, sampai situlah sahaja kita punya slot dalam program Jom Mengaji, dalam slot tahsin surah Al-Fatihah, ya. Sedikit sebanyak yang boleh kita kongsikan kepada anda semua. Moga-moga dapat ada sedikit ataupun sebanyaknya ilmu yang kita perolehi, ya. Dan mungkin sampai di situ saja untuk kali ini. Kita tutup dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.